Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, apabila tiba sahaja bulan Ramadan, orang-orang beriman akan melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa yang mereka laksanakan bukan hanya terikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala semata-mata, tetapi juga mereka merasa kegembiraan melaksanakan ibadah tersebut. Ini adalah kerana bersandarkan kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Walisaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Iaitu bagi orang yang berpuasa, mereka ada dua kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Syekh Mula Ali Al-Qari mengatakan bahawa kegembiraan ketika berbuka puasa ialah kegembiraan di dunia, manakala kegembiraan bertemu dengan Tuhannya adalah kegembiraan di akhirat. Oleh sebab itu mereka melaksanakan ibadah puasa dengan menambah amalan-amalan sunat. Kerana apa? Kerana mereka merasa gembira ketika berada di dalam bulan Ramadan. Selain daripada itu, orang yang berpuasa, mereka gembira kerana dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan satu pintu di dalam syurga yang dipanggil dengan nama Ar-Rayyan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Sesungguhnya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala terdapat satu pintu yang dipanggil dengan nama Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-saimun, yang hanya dimasukinya ialah orang-orang yang beriman yang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru itu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka dan mereka merasa kegembiraan kerana di atas anugerah tersebut. Yang ketiganya, mereka merasa gembira kerana Allah sendiri yang membalas apabila mereka berpuasa. Dalam sebuah hadis kudusi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna saumali", sesungguhnya puasa itu adalah untuk aku. Fa ana ajzi'u bih, maka akulah yang memberi ganjaran kepada mereka. Jadi oleh sebab itulah mereka merasa gembira dengan apabila tibanya bulan Ramadan. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.